B. Encik Lambi seorang mekanik melakukan penyelenggaraan dari pukul 9.30 pagi hingga 5.30 petang. Oh, lama tu. Beliau berehat 60 minit dalam tengah hari. So, tengah hari tu ada termasuk dalam di antara pukul 9.30 sampai 5.10. Okey, itu kita faham. Okey, lepas tu dia kata bila tengah hari itu tempoh masa bekerja dalam jam minit. Okey, dalam jam minit. Jadi maknanya kita akan ada operasi penolakan lah, nak cari tempoh. Dan perhatikan kalau nak tempoh, kalau pagi tolak pagi okey, petang tolak petang okey. Tapi ni masalahnya ialah petang tolak pagi. Jadi yang petang tu kena tukarkan jadi sistem 24 jam. Okey, maksudnya macam ni. Ini jam, ini minit. 5, 10 tolak 9, 30. Kan ni 5. Pukul 5 tolak 9 macam boleh. So, kenalah tambahkan dengan 12. So, akan jadi nombor yang baru 17, 9. Okey, dah. Okey, yang ini saja je. Sebagai tu. Dia saja je sebagai hiburan. Tak payah tengok. Okey, so ingat, janganlah sifar tolak sifar. Biasakan, iaitu 10 tolak 30. Tak cukup. Pinjam sebelah 17 tinggal 16. 1 jam tambahkan dengan 60 minit. So, nombor baru akan jadi 70 tolak 30. Tolakkan je lah macam biasa. 70 tolak 30, 40. 16 tolak 9, 7. Dah. So, jawapannya ialah jawapannya ialah 7 jam 40 minit. Okey, dah betul lah tu. Tapi kita lupa, dia kata tanya hanya bekerja saja. Sedangkan dalam waktu kerja tu dia dah rehat 60 minit. So 60 minit tu tukarkanlah berapa minit. Berapa jam. Minit pula. So 60 minit sama dengan 1 jam. Jadi kita tolaklah 1 jam kat sini. So jawapan terakhir adalah 6 jam 40 minit. Itulah waktu dia bekerja. Okey, boleh? Okey, tu cara yang pertama. Kalau bagi mereka yang tak tahu pula tolak, buatlah cara macam biasa. Iaitu apa? Okey, daripada pukul 9.30 pergi sampai pukul apa tadi? 5.10. 5.10. Okey, 9.30 pergi nombor yang jam terdekat, iaitu pukul 10. Jadi 9.30 sampai ke 10, 30 minit. Sampai 10, 30 minit. So, kita dah tahu dah jawapan 30 minit. Okay, dah. Okey, ni dah 10 pagi dah ni. Ni 10 pagi. Okey. Itu 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, kita tahu dah daripada pukul 5 nak ke 5.10 ni 10 minit. Okey, settle. Kita jam pula. Okey, kita lompatlah. 1, cuba tukar lain lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 jam. Sama kan? Ni 10 dengan 30 dapat ni. 7 dapat ni. Tapi belum siap sebab kita kena tolak 1 waktu dia rehat 60 minit. So, jawapan tetap sama. Okay? Alright.